Ini bab fadail, kitab fadail. Kitab fadail di sini maksudnya ialah manaqib. Kalau fadail dengan dalam maknanya yang umum, dia lebih luas lagi. Sebab fadail ni fadilat, fadilat puasa, fadilat sembahyang. Orang panggil fadailul a'mal. Tapi di sini maksud fadail di sini ialah manaqib, yakni kelebihan orang-orang tertentu berdasarkan hadis. Imam Muslim memulakan kitab fadail ini, yakni manaqib dia ni, dengan kelebihan Nabi SAW sendiri. Lepas tu disusuli dengan Nabi-Nabi yang lain. Lepas tu sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Ni fadail dengan makna manaqib, yakni kelebihan, keutamaan seseorang. Tapi kitab fadail ini, kalau dalam Sahih Muslim, dalam Bukhari, kebanyakannya adalah sahih dan kita boleh pakai. Boleh katakan semualah sahih, kecuali ada satu dua yang terkecuali. Tetapi kalau kitab fadail di dalam kitab-kitab seperti Tirmizi, walaupun termasuk dalam Sunan Sittah juga, banyak sangat yang maudhu' dan yang dhaif, banyak. Jadi waktu kita kena fahamlah kedudukan dia tu, apa maksud pengarang masing-masing, mengemukakan riwayat-riwayat seperti itu, waktu kena faham. Jangan ingat apabila ada dalam kitab tu bermakna pengarang dia mengiktirafnya, menganggap hadis itu tinggi kedudukannya. Tidak, kita tak boleh anggap begitu. Sebab apa? Sebab misalnya Imam Tirmizi sendiri dalam kitab fadail, berapa banyak fadail Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Ali, gapo yang tidak sahih, tapi dia mari juga. Dan dia royak kedudukannya hadis itu. Dia royak. Dan dia royak apa sebab hak ni jadi cacat hadis ni? Dia royak. Dia ada maksud dia. Dalam bab fadail ini boleh dikatakan kalau hak tidak tak dalam Sahih Muslim, dalam Bukhari, hak ni lah paling banyak hak dhaifnya. Hadis hak maudhu' paling banyak dalam bab fadail. Lepas tu dalam bab fadail tu hak paling banyak sekali pun dhaif dan maudhu'nya fadail Ali. Hak tu paling banyak. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Wathilah bin Al-Asqa', katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah daripada anak-anak Ismail. Dia telah memilih Quraisy daripada Kinanah, dan memilih daripada Quraisy Bani Hashim, dan dipilihnya saya daripada Bani Hashim. Nabi SAW kata Allah pilih Kinanah daripada anak-anak Ismail, daripada keturunan dia tu lah, keturunan Ismail. Bukan anak Nabi Ismail tu sendiri nama Kinanah. Dah, bawah lagi. Daripada keturunan Ismail dia pilih Kinanah. Daripada Kinanah tu dipilihnya Quraisy. Daripada Quraisy dipilihnya Bani Hashim. Daripada Bani Hashim dipilihnya saya. Itu kelebihan lah tu. Menyatakan kelebihan, keutamaan dia. Dan benda ni kalau dia tak rakyat, siapa dia nak tahu? Ini menjadi tanggungjawab dia. Dia rakyat bukan untuk berbangga, bukan untuk nak membesarkan diri. Dia rakyat hak sebenar, nak suruh umat ni tahu bahawa daripada keturunan manusia ni, dia tidak jadi belaka. Susah lagi manusia daripada buah-buah. Standar jadi adalah sebutir dua hak tak jadi. Tetapi kalau manusia ni payah benar, kalau nak jadi sebenar-benarnya, hak itulah maksud pilih. Daripada anak ni, hak ni seorang jadi, patut hak ni pula jadi. Begitulah keturunan ni. Dan keturunan ni, terlibat dengan keturunan ni bukan orang biasa, nabi-nabi pun begitu juga. Hak ni pilih daripada hak ni, hak ni pilih daripada hak ni. Begitulah seterusnya sepanjang masa sampai ke kiamat manusia, begitulah keadaannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya kenal benar satu batu di Mekah yang selalu memberi salam kepada saya sebelum saya diutuskan, yakni sebagai nabi. Sesungguhnya saya benar-benar kenal dia sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku kenal benar satu batu di Mekah yang beri salam kepada aku. Sebelum aku jadi Nabi lagi, dia beri salam. Kalau aku jumpa, Assalamualaikum. Dia kata, batu tu. Lain ni saya kenal lagi, kata dia batu. Lepas pada tu, dia tidak sama beri salam. Lepas pada tu, tak, biasalah. Tapi dia kenal batu tu beri salam sebelum jadi Nabi. Yang ni seseorang yang dipilih oleh Allah SWT, dia ada benda-benda yang istimewa, ada benda-benda pelik sebelum jadi apa-apa lagi. Manusia ni hak biasa di pulau gitu juga, hak bukan Nabi pun, dia ada tanda-tanda dia. Tapi tidaklah siapa setara ni orang lain tu. Hak nak jadi orang biasa, nak jadi orang cerdik, orang bijak, kita kata tidaklah setara tu. Tapi nak jadi Nabi ni dia kena lebih beza daripada yang lain-lain, iaitu batu bui salam.
Masa ni dia tidak jadi Nabi lagi. Suatu perkara yang pelik lah. Nabi SAW royak ni kemudian lah. Tapi kita sebagai orang yang beriman, terima hak dia royak. Hak ni dia cerita hak dulu. Apa-apa yang berlaku, benda pelik yang berlaku kepada seorang Nabi sebelum dia menjadi Nabi, itu orang panggil irhas, bukan mukjizat. Mukjizat ni selepas jadi Nabi. Kalau seorang yang bukan Nabi, orang alim, wali misalnya, kita kata berlaku benda pelik kepada dia, orang panggil keramat. Keramat tu tinggi setara mana pun dia tidak boleh menandingi mukjizat. Dia, benda pelik ni ada macam-macam. Daripada orang kafir pun boleh berlaku benda pelik. Daripada orang kafir itu lagu lain pula. Jadi yang menentukan ialah dakwah. Dia dakwa seorang Nabi, lepas tu sesuai pula dengan kedudukan seorang Nabi, perjalanan hidupnya. Orang alim, sesuai pula dengan ciri-ciri seorang alim ada pada dia. Tiba-tiba ada benda pelik. Itu keramat. Kalau tidak keramat. Orang panggil kalau dia ada ilmu tak molek, ataupun kalau dia mengamalkan ilmu tertentu, orang panggil ilmu dunia, itu tidak keramat. Itu tak termasuk dalam keramat. Keramat ni bukan sesuatu yang diusahakan, supaya mukjizat, supaya irhas. Bukan usaha, bukan kerana beramal amalan yang tertentu maka jadi gitu. Tak. Supaya orang amal ilmu takluk lah, kita kata. Dia baca, tidak jadi keramat. Keramat ni tak ada usaha dia, tiba-tiba Tuhan bui. Dan dia adalah seorang yang betul-betul mengikut sunnah Nabi SAW. Baru ia. Kalau tidak, tak. Nabi SAW kata, ni bui salam kepada dia. Ini pun satu kelebihan juga. Batu tu sendiri kau bui salam. Kau ada benda lain di sebalik batu tu, atau malaikat yang ada di sebalik tu, kau jin kau, tu tak ada disebut. Kalau kita kata malaikat, tidak pelik. Memanglah Nabi-Nabi ni sebelum dia jadi Nabi lagi pun boleh jadi malaikat sudah mari dah, sudah dekat dah dengan dia. Ataupun kalau jin berlaku lagu, itu lagi tidak pelik. Orang biasa pun boleh berlaku lagu tu. Tetapi kalau batu tu sendiri boleh kecek tanpa ada malaikat di sebaliknya ataupun jin di sebaliknya, itu lagi pelik. Hak itulah yang dikatakan irhas ataupun mukjizat itu. Kalau malaikat tak pelik lagi. Kalau jin lagi tak pelik. Orang biasa pun boleh berlaku lagu tu. Ini kata dia batu tu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala bui kemampuan untuk bercakap, untuk bui salam sementara waktu. Bab kelebihan Nabi kita daripada kalian makhluk. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat nanti, dan aku adalah orang yang mula-mula terbelah kubur untuknya. Aku adalah orang yang mula-mula yang memberi syafaat, dan orang yang mula-mula diterima syafaatnya. Rasulullah SAW bersabda, aku penghulu, aku ketua anak Adam pada hari kiamat nanti. Dalam dunia ni pun hakikatnya dia dah penghulunya, tapi di hari kiamat nanti lebih nyata lah kedudukannya. Dan orang yang mula-mula terbelah kubur. Jadi mula-mula manusia ni apabila bangkit mula-mula sekali. Maksud di sini terbelah kubur, di sini maksudnya bangkit lah. Bangkit daripada alam barzakh itu untuk menghadapi alam mahsyar. Itu maksud terbelah kubur tu. Oleh kerana kebanyakan orang ni ditanam dalam kubur, sebab itulah kata dia terbelah kubur, keluar daripada kubur. Padahal tidak semestinya orang ditanam dalam kubur. Ada yang dibakar macam-macam kan, akan bangkit semula. Hak mula-mula sekali bangkit, Nabi SAW ayat dia. Mula-mula sekali bangkit dia. Dan dialah orang yang mula-mula minta syafaat, minta untuk nak tolong orang lain yang susah pada masa itu. Dan orang yang mula-mula diterima permintaannya untuk menolong orang lain. Dalam setengah-setengah hadis dia ada sebut, ana sayyidu wuldi Adam wala fakhra. Ada gitu tambahan tu, wala fakhra. Umpamanya dalam Tirmizi ada sebut, saya adalah penghulu anak Adam. Saya kata begini bukan untuk menyatakan kebanggaan, untuk menyatakan kesombongan. Dia kata wala fakhra, bukan kerana kebanggaan aku kata begitu, bukan kerana sombong aku kata begitu. Tidak, tetapi ini adalah tanggungjawab aku kena royak, supaya umat ni tahu siapa dia paling utama. Tanggungjawab dia, dan sebagai syukur atas nikmat Allah kepada dia. Dia royak. Dia royak ni hakikat yang termasuk dalam hak dia kena sampaikan. Kalau dia tidak sampaikan, kalau dia tak royak, salah dia. Kalau tidak, kita nak buat keputusan ke mana, nak tahu siapa.
Jelas Nabi SAW ni sebagai ketua, sebagai pemimpin, jelas dia royak tu terang. Tidak ada sembunyi, ada, dia jelas. Dia mengaku, walaupun sekali tengok nampak macam besarkan diri, nampak sombong, tidak. Tak ada arah lah, tak ada kena royak, kena kata begitu. Ini semua ni adalah kelebihan belaka kalau dia sebut ni. Kelebihan ni dulu daripada orang-orang lain lagi, dulu daripada nabi-nabi yang lain lagi. Bermakna kalau dia ni paling awal, segala-galanya hak mula-mula, hak nombor satu, ni lah lebih sekalinya. Dan nabi-nabi itu lebih daripada malaikat. Dia ni lebih lagi daripada nabi-nabi. Kalau lagu tu bermakna dia paling lebih lah ala jami'il khalaiq, daripada sekalian makhluk. Nabi SAW lebih utama, lebih lagi mulia daripada Jibril. Itu mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Lebih mulia daripada Kaabah, tempat tumpuan orang, kiblat orang Islam sampai bila-bila. Lebih mulia daripada syurga, lebih mulia daripada segala yang lain. Itu kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita tengok dalam syarah Imam Nawawi ni, dia kata hadis ini menjadi dalil bagi lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada sekalian makhluk semua sekali. Kerana pendapat ahli sunnah, manusia ni lebih lagi daripada malaikat. Nabi SAW paling afdal daripada sekalian manusia. Dah bukan manusia. Jelas. Ini termasuk dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun hadis hak lain, di sini nampak pelebih Nabi kita daripada Nabi yang lain. Tak ada hadis yang lain. La tufaddilu bainal anbiya. Jangan kamu lebih-lebihkan antara sesama Nabi itu. Jangan kamu pelebihkan mana-mana Nabi daripada Nabi yang lain. Jangan. Lagu mana pula? Imam Nawawi sendiri kata, jawapannya ada 5. Yang pertamanya, iaitu Nabi SAW kata lagu ni sebelum dia tahu bahawa dia ini Sayyidu Waladi Adam atau Sayyidu Wuldi Adam. Sebelum dia tahu. Bila dia tahu, dia hak ni, hak dalam Muslim ni misalnya, hak ni selepas dia tahu dia royak. Hadis hak tadi dia kata jangan berlebih tu sebelum dia tahu. Satu jawapan dia. Yang kedua, itu kerana beradab dan merendah diri. Kerana merendah diri, dia kata lagu tu. Yang ketiga, larangan hak kata jangan pelebih Nabi, seorang Nabi daripada Nabi yang lain ini, iaitu kalau pelebih sehingga membawa kepada kurangnya yang seorang lagi. Kita kata Nabi ni lebih itu jadi sehingga jadi nampak kurang Nabi hak seorang. Tak boleh lah. Sehingga jadi kurang. Bila kita pelebih Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa tu jadi kurang sangat, jadi hina sangat. Tak boleh lah. Kerana kononnya dia ni, misalnya kita kata dia ni ketua Bani Israel, jadi puak-puak Yahudi ni puak dia lah juga. Tak boleh lah tu. Yang keempat, Nabi SAW larang daripada melebihkan seorang Nabi daripada Nabi yang lain, iaitu dengan kita pelebihkan sehingga membawa kepada perbalahan dan fitnah, berlakunya kekacauan, seperti balah. Yang kelima, larangan ini khusus dengan kita pelebih Nabi daripada seorang Nabi yang lain dari segi kenabian tu sendiri. Itu tak boleh. Kenabian satu jawatan yang sama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang ni lebih kerana ni, itu boleh jadi kerana dia Tuhan beri mukjizat ni, ada kelebihan dia lebih daripada orang lain. Dari segi Tuhan beri dia dapat menguasai jin, binatang-binatang, boleh tahu bahasa binatang, ada kelebihan dia dari segi tu. Tapi kita nak kata dari segi kenabian dia tu lebih daripada kenabian orang lain, tak boleh. Hak tu serupa. Jadi maksud Nabi SAW kata larang jangan pelebih mana-mana Nabi itu, ini maksud. Adapun kelebihan yang memang Allah SWT sudah sebut, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami pelebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Minhum man kallama Allah. Ada di antara mereka yang Allah kecek secara langsung dengan dia. Itu kelebihan kita kena terima lah. Hak tu tak boleh nafi. Hak tu memang ada dalam Quran. Memang ada dalam Quran. Hak tak bolehnya pelebih dalam kenabian tu sendiri. Kelebihan kerana ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu, tak apa kita pelebih dia. Jadi ada kelebihan ni bil khasais wa fadail ukhra, kerana ciri-ciri dan kerana keutamaan-keutamaan yang lain selain daripada kenabian dan kerasulan itu. Kita kena i'tiqad ada Nabi itu lebih dari sudut sifat-sifat tertentu tu, itu kita kena percaya hak tu. Sebab apa? Sebab Allah ada dah berfirman dalam Al-Quran, dia sebut